3, 2, 1. Buka! 1 tin Coca-Cola. Hore! Oh, ini minuman kegemaran saya. Saya mau minum dahulu. Lebih berkilau dan... Oh, betapa pelik. Adakah itu coklat? Sedap. Hooray! Ia adalah kek dalam bentuk tin cola. Dan ia sangat sedap. Tidak boleh percaya. Ia kelihatan seperti balang sebenar. Wah! Wah! Baiklah, sekarang giliran saya. Nikmati saya. 1, 2, 10 lipat. Keluar, tak mungkin saya akan... Kasihan Britney. Memang sakit betul. Kemudian saya akan ambilnya. Oh, yang paling saya suka. Sekarang saya boleh menikmati kek dan membasuhnya dengan Coke. Ada jari, batu, kertas, gunting. Tirik! Dan saya tempur dalam kayu. Wah, kamera baru. Bagusnya. Sekarang saya boleh ambil gambar. Baiklah. Ini saya perlukan avatar untuk rangkaian sosial. Britney, kebrongga the turban suar. Oh, hentikan. Giliran awak. Baiklah. Dengan senang hati. Wow, saya juga ada kamera. Agak luar biasa. Tak pernah lihat seperti ini sebelum ini. Saya akan cuba ambil gambar. Oh, betapa terang kilatannya. Apa yang terjadi? Sesuatu berlaku pada kamera saya. Ia berbau seperti coklat. Sekarang boleh dimakan. Sudah kau gelar Opian, kau samsau? Mari. Wow. Lihat, ia kek pelangi. Betapa cantik. Ini biskut berwarna-warni. Krim pisang di dalam. Saya juga suka satu. Oh, Britney, kita tidak perlukan pisau ini lagi, kan? Wow, saya percaya. Belum pernah nampak ini di tempat lain. Sangat sedap. Guys, found the window ini kamera saya. Britney, melainkan semula. Tak, saya tidak bergurau, kakak. Jika tidak, kamu tidak akan selamat. Jangan sentuh saya. Apa yang sedang berlaku? Britney, nampaknya tangan kamu boleh dimakan sekarang. Ya, saya tak tersilap. Britney, nak cuba? Okey. Wah, sebenarnya sedap. Saya juga suka sangat. Apa di dalamnya? Boleh kita buka? Adakah itu mikrofon? Hebat. Saya selalu berimpian untuk menjadi penyanyi. Tolong beri perhatian sekejap. Sekorn, or the boarding shop. Telinga saya. Oh, tidak. Adakah dia sayang sudah awak. berhenti? Apa yang sedang berlaku? Saya sangat sayangkan awak. Mereka hidup pakai selamanya. Apa itu? Hei, Cam, berhenti. Saya tahu cara untuk mendiamkannya. Makan ini. Itu Lagu jauh ini adalah- lebih baik. Buka If, baiklah. Saya buatkan milik awak dan saya buatkan milik awak. Budak soya. Kertas. Apa? Kalau boleh dimakan, aman. Hai, sakan Pak Abiza. Tidak, ia kertas sebenar. Menjijikkan. Tetapi kertas saya juga tidak kelihatan boleh dimakan. Dan apa yang kita lakukan? Saya tidak tahu, Kak. Awak memang dapat yang boleh dimakan. Dan saya dapat idea. Kita perlu ikat dia dan ambil kek itu. Itu lebih baik sekarang. Awak takkan dapat lari. Dan akhirnya saya boleh makan. Saya akan potong menjadi kepingan. Betapa cantiknya kek ini. Adakah itu krim vanila? Sangat sedap. Hei, kenapa awak ikat saya, Britney? Oh, dia hampir terlepas. Saya dapat idea. Saya akan mainkan dia supaya dia menggigit kek sebenar. Idea yang hebat, pranks yang lucu. Bebas. Kenapa awak menggeram macam itu? Saya akan urus awak kemudian. Tapi pertama sekali, kek saya. Aduh, apa ni? Mana kek saya? Britney, awak bergurau ke? Membuka. Sepotong keju busuk dengan kulat. Cuma makan.
Britney, kamu kena buat. Begitulah peraturannya. Bau agak pelik. Saya akan cuba gigit. Oh, rasanya macam mana? Memang sedap. Maksud saya teruk. Betul. Kemudian saya menunggu sesuatu yang bagus. Tak sabar nak makan. Kasian Britney, menderita dengan sekeping kejunya. Sedap. Alapon orang dalang sa Diyokara Merseker. Oh tidak, ini benar-benar keju busuk dengan kulat. Britney, adakah kamu menipu lagi? Nah, ambil ini. Adakah kamu suka keju ini? Padan muka. Jadi, apa yang ada di sana? Lihat. Oh, adakah itu kaktus? Wah! Tapi saya pasti saya dapatkan yang boleh dimakan. Amy, apa yang awak buat? Aduh. Saya mistak. Bagus. Aduh! Oh ya, kuatkan semangat. Tertanya-tanya apa yang saya ada. Saya akan cuba jarumnya. Ini sungguh sedap. Lagipun, it's dibuat daripada coklat. Dan sekarang kamu boleh makan kaktus itu sendiri. Britney, boleh kongsikan dengan saya? Tak. Baiklah, saya akan cari sesuatu. Saya ada idea. Sekarang saya akan potong semua duri dan kemudian saya boleh makan kaktus ini. Ia cepat dan mudah dilakukan dengan gergaji. Sempurna. Oh, Britney. Aduh. Berhati-hati, Amy. Hentikan itu. Saya semua minta maaf, tapi mari kita mulakan. Baiklah, mari kita cuba. Aduh, bersepahnya. Saya tak akan memakannya lagi. Padan muka. Mari kakak, mari kita buat bersama. Oh, apa ini? Telur ayam. Saya tidak suka telur. Awak pergi dulu. Apa saya? Tidak. Baiklah, saya ambil 2. Ni lebih atas kek. Sangat lazat dan sangat cantik di dalamnya. Kamu akan jilat jari kamu. Oh tidak, saya tak tahan telur mentah. Annie. Oh, maafkah? Awak sangat cantik. Wow, ini jauh lebih menarik daripada duduk di kafe. Vicky mendapat burger keju 2 lapis, tetapi Brett adalah pemenang besar. Oh, wow. Bolehkah Anda kira berapa banyak patty di situ? Berhenti merajuk, Maggie. Burger biasa lebih baik daripada tiada langsung. Oh, dan lagi, dia begitu kecewa sehingga hilang selera makan. Ikcer. Becky tahu bagaimana menghargai perkara-perkara kecil bagaimanapun. Wah, Brett bersedia untuk menyerang burgernya yang besar. Anda tidak boleh risau tentang apa-apa apabila mulut anda penuh dengan sesuatu yang menakjubkan seperti burger terbesar pernah. Oh, Dadah! Wow! Masakan Jepun. Apa pendapat kamu tentang itu? Kat-kat menentukan siapa dapat apa. Becky sedang melihat satu lapisan. Oh, 10 untuk Brett dan 100 untuk Maggie. Becky berpikir dia merindu azda pinggangnya. Dia ada sarein sahaja. Oh, Brett dengan senang hati akan bertukar dengannya. Lelaki itu benci ikan. Oh, tidak. Maggie, adakah itu lebih kepada cita rasa kamu? Atau kamu juga bukan peminat makanan laut? Oh, Becky dengan senang hati akan mengambilnya. Oh, sedapnya. Ya, oh, 2 yang lain terkejut. Mereka tidak percaya Becky menyukainya. Masih perlu mencubanya, kawan-kawan. Oh, Brett mencubanya dengan bersungguh-sungguh. Apa? Tapi ia bukan untuk dia. Becky bersedia untuk membantu BTW. Ya, baiklah Maggie, giliran kamu. Kamu ada banyak nasi untuk dihabiskan. Harap kamu lapar. Itu adalah idea yang baik, sayang. Tetapi saya rasa tiada saiz penyepit yang akan membantu. Oh, tidak. Apa? Gadis kita teruskan dengan cepat dan secepat kilat. Makan separuh.
Oh. Apa yang kita ada kali ini? Waffle. Letakkan pertaruhan anda. Naik. Waffle. Kegemaran semua orang. Wah, Maggie dapat paling banyak lagi. 1 menara penuh. Tetapi Becky hampir tidak dapat tingkat bawah. Brad tak memikirkan orang lain. Dia hanya makan bahagiannya dengan senyuman di wajahnya. Oh Tuhan, Maggie, mungkin perlahan sedikit. Awak ada banyak dan ia tidak akan ke mana-mana. Apa? Apa? Oh, tidak. Dia terus mengunyah seolah-olah itu makanan terakhirnya di bumi. Wah. Wah. Kali ini tersembunyi di bawah penutup adalah lasanya. Maggie, berapa banyak yang kamu dapat? Bukan seperti yang kamu harapkan. Mari kita lihat. Oh, Maggie dapat hidangan paling kecil sekali, jadi dia tiada alasan untuk mengeluh apa. Oh. Brad Deep menyerang perannya dengan semangat. Wah, dia hampir tidak berhenti untuk bernafas. Dan Becky mengunyah dan menelan. Bagus. Tarik nafas dalam-dalam, kawan-kawan. Kamu berjaya. Wah, bagus. Becky gembira dia dapat hidangan besar. Becky berada di awang-awangan. Wah, Brad hanya 1. Nasib kurang baik. Maggie, 10 bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh. Brad berhenti dengan muka panjang itu. Wah, tunggu. Ada sos juga? Wah, Becky ada kegemarannya, jam aprikot. Itu memang menakjubkan. I-mention Maggie mencuri hidangannya na Brad cuma mencoba makanan ringannya. Apa? Oh, maaf kawan besar. Maggie tidak main-main bila berkaitan dengan makanan. Brad mencelupkan krep kecilnya yang sedih ke dalam coklat dengan muka masam. Tetap kami yang lain jika tersenyum. Tergolong melihat wajah Brad. Aduh, roti bakar dengan Nutella. Siapa lagi yang terliur? Yeah? Maggie, that's tour lapisan. Becky adalah pemenang lagi dan Brad mendapat paling sedikit. Tidak semua daripada kita dilahirkan bertuah, tetapi tidakkah Brad boleh mendapat sedikit rezeki di sini? Aduh, dia menggigit roti yang sepi dengan sedih. Walaupun dia patut gembira dia ada sebanyak itu, ada yang akan kata dia agak tidak bersyukur. Ya, silakan Maggie. Ia sedap.
Wash. Dan kami fikir Maggie bersipah. Lihat apa yang Becky lakukan. Coklat telah membuatnya teruja dengan gula. Apa? Lari semua. Sedikit misteri tambahan. Hey, sandwich sayur. Siapa peminat? Ya, mari kita lihat siapa dapat. Wisma, orang yang bersusun yang berlibur tidak pasti teruja tentang hidangan sehat. Prioritnya derana senam dengan jenis sering derana memang sepatutnya begitu. Sangat sedap. Sejujurnya, I'm not as thrilled I'm sure saya sandwich jika saya real beranda stove. Pada perindahan channel untuk dikenal, langgan saluran kami dan bersiaplah untuk semua video kami yang akan datang di sana. Selamat pagi, Officer. It is Warrior Hospital. Oh, ya Tuhan. Hari itu istri terau. Ya Tuhan. Oh, ia adalah Kemalangan, ayo cepat. Apa? Siapa yang kau bawa? Oh, tidak. Abang saya, ada apa? Semuanya teruk ke? Oh, Tuhan. Saya hampir... suka benar sepanjang hidup saya. Faham? Nance, ini gurauan khas untuk awak. Banyak manisan. Saya hanya... Ayo, kawan-kawan. Oh, abang, terima kasih. Ini betul-betul hebat. Abang terbaik di dunia. Hebat. Ayah. Oh, nyam 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 nyam. Herti, handari kerjen. Berdi yang kata istrinya? Jarjoi? Mike Lariting or Ribiro? Aduhai. Oh, tidak. Dia ambil gula-gula kegemaran saya. Dia akan ambil kerepek saya juga. Walaupun begitu, saya ada idea. Doc tak akan mampu buat. Tapi saya sebagai jururawat, saya ada di dalam poket saya. Hei, gadis cantik. Saya rakan sekerja awak. Tak ingat ke? Kita belajar bersama. Saya datang untuk gantikan awak. Berehatlah dengan baik. Ya, baliklah. Gula-gula cheddar idanakan. Beri set. Okay, but itu kodak pina gula-gula. Mari, Bina. Hey, Kak, saya bawa kejutan untuk awak. Ia satu kotak penuh gula-gula. Nak tak? Dan sedikit kerepek juga. Oh, saya tahu awak akan sukakannya. Sedap. Berapa lasagna? Hey, round freakery. Are you help wait? Oh, tower stereo. Tower colors, tower kucing keluar dari can. Kemana saya boleh pergi? Oh, girl! Ini kotaknya! Jangan makan ia! Berat perutnya kepala saya sakit. Berhenti. Serahkan gula-gula itu. Oh, boleh saya lakukan semuanya sedikit? Oh, Oh, apa yang sedang berlaku? Oh, doktor, tak nampakkah kepala saya sakit? Tolong bantu saya. Kuda, Wendam berorjiroi senonsel. Kodak Dr. Phil. Tidak Jadi apa-apa. I'm sure like Jorgulary in Frere. Oh, Jarvi kadi fadya senda bersura imin shalot yue. Tunggu, apa? Ini bukan pil, itu Skittles. Apa? Apa yang Anda dapatkan di sana? Ada kuda! Begitu juga di sini. Kita harit bengo. Dear beri jubur wampil. Oh, yung okay? Kau tak paham ke? Kau tak boleh bawa masuk. Bolehkah saya pergi dahulu? Oh, Sir Mabaisi, at di sini? Hello? Hai masuk. Tidak gula-gula? Apa? Dan apa itu? Sebungkus Skittles.
Tunggu. Lelaki di kerusi roda. Adakah anda terdiri daripada gula-gula atau sesuatu? Apa? Garkur hospital herjurur. Oh, ya, tunggu sebentar. Sebentar, Bob. Oh, harga mana kau? Beri saya krepek itu. Jangan sembunyikannya. Oh, hello, sayang. Selamat tinggal. Semoga hari anda hebat. Oh, apa yang sedang berlaku? Adakah anda hidup? Oh, anda rasa tidak sihat. Kembali ke Watt. Pastikan untuk memberitahu doktor untuk meletakkan seperti bengkok pada basikal ataupun sesuatu. Apa? Hai, boleh saya bantu anda? Hello? Adakah kan okey? Ada dalkar Sultan. Aduh, saya diberitahu yang anda akan datang. Oh, terima kasih untuk ini. Betapa comelnya. Oh, terima kasih. Ia menyenangkan. Hai, jelitawan. Saya datang untuk memilih istri saya. Saya paling suka awak. Ini Rocketman. Apa pendapat awak tentang kostum saya? Lihat itu. Dan saya ada sesuatu untuk awak. Bukan wang, tapi gula-gula. Boleh saya main juga? Oh, terima kasih. Sangat bagus. Ya, saya dah. Perfect! Apa yang gula-gula dari Flark? Ya, tersuruh order security yang mark dia sih. Terrenda provider for your manis. Oh, patut dah saya beri dia perkara saya. Isworthy Rickponger, that did we say Isworthy idea? Seperti yang Skittles here with true range or sepek. Sedap. Irisar day, terserdin mek. Bijak. When? Oh, Mayor, your boy is how Jurasso. Version Ferrar. Aduhai. Tunggu. Zabar yang keluar, wig. Oh, dia nawan kuwi sakit. Wiyong salah jumlahnya. Oh, saya minta maaf. Oh, ya ampun. Cepat. Mari pergi. Oh, saya patah tangan. Ia sakit. Oh, sangat sakit. Frank, kenapa kamu... Masa untuk satu? Menjerit. Oh, dengar semula itu gula-gula. Faham? Masuk ke dalam dan... Ia memang hebat. Baiklah, Skittles. Kawan-kawan. Saya berharap saya ada pengantin. Saya hampir tidak dapat menahannya. Mari kita cepatkan. Sangkar ini sangat dan besar. coba. Ambil masa awak, Julie. Kami belum melihat kad kami lagi. Ini, ambil Alex ini. dan Blake, mari sertai mereka. Hebat! Saya boleh menjilat kek itu. Dan saya boleh menggigit. Ternyata saya tidak dibenarkan melakukan apa-apa. Sialan saya. Tetapi saya tidak akan tahan dengannya. Biar saya sekurang-kurangnya cuba ais krim itu. Sedap. Ia melanggar peraturan, Julie. Kamu tidak boleh buat begitu. Jangan berani buat begitu lagi atau saya tidak akan ada Sesuatu apa-apa. untuk melihat. Di mana hanya untuk melihat begitu sayang. Itu banyaknya. Kamu boleh menjilatnya tanpa henti. Kini giliran saya. Miller betul. Kamu dah cukup untuk hari ini. Atau hidung saya. Ini untuk yang terbaik. Saya akan mempunyai sesuatu untuk makan. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya pasti mempunyai sesuatu untuk dimakan. Ini sedap. Sekarang saya pasti tidak akan dapat berhenti. Saya tak tahan tengok ini. Kita perlu campur tangan sebelum dia makan semua kek. Tolong. Saya tidak akan berkongsi. Tiada siapa akan mengenali kita. Kamu ada krim di seluruh muka kamu. Hah? Kamu terkena matanya. Itu lucu. Apa yang kamu sedang lakukan, Mela? Mari kita teruskan. Kita ada hidangan baru. Tiba masanya untuk makan overnight. Saya tidak percaya dengan mata saya. Ini kaktus. Oh, ia kelihatan menakjubkan. Saya takut. Anda tidak sepatutnya menyentuh kaktus dengan tangan Anda.
Nasib baik saya ada pembalut. Hei, mari kita gali jarinya. Berhenti! Apa yang akan saya lakukan tanpa kamu, Alex? Nah, ini dia, ajo. Ini jauh lebih baik. Tolong, mari lihat apa di dalamnya. Hebat, saya perlu menyentuh kaktus. Bukan lagi. Saya kena jilat ia. Saya kena gigit ia. Saya sangat suka Terima kasih kerana menonton. Cepat ke sana, Mila. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Saya sedia untuk memberikannya kepada kamu. Oh, itu sudah cukup. Kepala saya hampir terbelah dua. Blaine, tentukan dengan jujur siapa yang mulakan. Kau pergi dulu. Alex, kenapa awak cadangkan itu? Kami boleh melakukannya tanpa awak. Sakit sangat. Ia mencakar seluruh lidah saya. Mimpi ngeri betul. Saya baru kenakan awak dan awak percaya. Tak lawak, Julie. Jilat lagi. Bukan lagi. Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kita perlu mencukur kaktus itu. Selepas itu, ia menjadi tidak berbahaya. Saya rasa beban ini terlalu lemah. Saya akan cuba mod turbo. Hebat. Itu berkesan untuk saya. Dengan cara itu, saya pasti boleh mengendalikan duri-duri itu. Ini dia. Wahai semua, cukup lihatlah. Semua jelatan ia berfungsi. Saya agak suka. Saya boleh jadi tukang gunting kaktus. John, apa yang kamu cakapkan tadi? Ups, itu canggung. Kucing Jad. Ayo, baringlah. Baiklah, baiklah. Tapi jangan gugup. Sekarang tidak sukar untuk melakukan tugas ini. Selesai. Tidak kira berapa lama saya menangguh, giliran saya. Saya perlu melakukannya segera dan melupakannya seperti mimpi buruk. Sangat pahit. Saya tidak suka langsung. Sungguh lucu menonton ini. Ella, kenapa awak cintakan diri sendiri? Maaf, Alex. Saya tak boleh bantu diri sendiri. Biarlah ini jadi pengajaran kepada pasukan. Inilah hidangan baru kami. Ia adalah tuba-tuba yang besar. Saya akan buka. Hebat! Wow! Ia sangat besar! Saya harap saya dapat menjilatnya. Mari buat beberapa kar untuk pelepasan kita agar kita adil. Tidak, jangan! Bagus! Saya boleh makan lollipop. Baiklah, saya takkan cuba pun. Ya, saya boleh jilat cupa-cupa. Ini tak adil. Berhenti jadi Ingramila. Ini tak membantu. Ia sudah diputuskan. 1, 2, Maaf, 3, Alex. Tetapi saya akan mula. Baiklah, saya akan jilat 30. Kenapa awak lempar pembalut itu kepada saya? Saya cuma tak perasan. Julie tak boleh gigit karamel. Apa yang awak buat? Saya rasa dia dah hilang akal. Awak tak akan dapat... Kami memang murah-murah. Kita tengok nanti. Saya akan ambil tukul besi. Sejala Jewel, saya merayu. Tak mungkin. Tukul besi itu patah. Rencana kau benar-benar gagal. Kau tidak perlu Saya lollipop. memasak seperti gigi. Kau tahu cara mengatasinya. Itu sahaja. Nampaknya ia akan mengambil masa yang lama. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Mungkin dapatkan manikur. Jangan. Apa seterusnya? Saya cuba tidur sebentar. Tidak, ia tidak berkesan. Ia terlalu lama. Mari percepatkan. Bau Tolong. ini. Saya tidak Pulangkan sengaja lollipop mengambilnya. saya sekarang. Saya hanya mahu membantu sedikit. Ayo, bukan semua rasuah. Kawalan? Dia bermakna Apa? dia boleh Apa memerintah maksudnya? begitu banyak Cepat. fucking- Ia semakin mengecil. Nah, tak banyak yang tinggal. 1, 2, 3, 4. Itulah jenis perkara yang saya tidak boleh tahan. Berikan saya lollipop itu. Betapa kecilnya ia. Sekurang-kurangnya itu Ia yang tinggal. bersyukur Terima kasih, bahawa... Alex. Apa lagi ini? Ada sesuatu di sini selain karamel. Dapat! Ini getah. Wah, hebat. Itulah dia. Saya boleh dapatkannya, Julie. Kamu tak patut tiup buih besar begitu. Oh, tidak. Gelembung itu pecah. Alex, nampaknya kamu betul. Julie terjebak dalam... Oh, saya rasa sos ranch ini keluar dari bawah penutup. Oh, Julie, kamu betul. Saya memang... Kita akan pergi bermain softball. Bayangkan apa yang ada di luar sana.
Tapi masih banyak itu juga saya deh. Jadi lebih baik ia berhenti segera. Terima kasih. Oh, tidak. Saya kena lari. Pecahkan! Saya Dia kena disapu lari. minyak! Gigit! Kena lari. Mungkin. Saya kena lari. Saya kena lari. Saya rasa tiada alasan untuk ada vanila. Jika awak sangat gugup, Alex, biar saya mulakan. Ini lebih baik jangan didekati. Baiklah, kita harus ikut peraturan. Mereka tidak akan berjaya. Kenapa tidak? Kerana saya takut. Tapi saya bukan pengecut. Saya akan cuba lagi. Alex, biarkan saya pergi. Saya fungsi untuk Anda menyelesaikan satu tugas. Saya tidak minta awak tolong saya. Baiklah, sekarang giliran awak dan saya tak boleh lari Mengapa daripadanya. kamu lakukan ini? Julie, itu menjijikan. Tidak tahu. Sekarang kita sama rata, Alex. Ray, Nancy, and Britney, saya mati siwa tinggal wish nomoy lukubo kamu dalam sangkar dan apa butang-butang pelik di dinding ini? Wah, dan siapa lagi ini? Bolehkah anda beritahu gadis-gadis bagaimana untuk keluar dari sini, Encik Badut? Nampaknya dia menawarkan Britney untuk menekan salah satu butang. Baiklah, tiada pilihan lain, patut dicuba. Wah, apa itu? Nutella? Kedengaran agak bagus. Wow, pernahkah anda melihat baldi Nutella yang begitu besar? Wah, bahkan Encik Badut pun tak dapat menahan diri. Betapa lazatnya. Dan sekarang, ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Shagahiri, Britney. Oh, that just how for the Nutella. Sekarang. Kau lebih baik Spiderman Sister bergeguru dekatkan mandi coklat sangat berguna. Dan betapa lazatnya. Sedap. Jangan ketawa, Nancy. Mari kita lihat apa yang akan berlaku kepada kamu. Ayah dilipti cerai sekarang. Hello, baik sir. Biasa Britney, you boleh selalu bertuas. Terwithout saya tahu betapa bertuahnya Nancy. Baiklah Nancy, mari kita lihat. Pelangi. Dan apa maksudnya Encik Badut? Oh, betapa cantiknya. Nampaknya peramal cuaca menjanjikan hujan pelangi. Berhati-hati, Nancy. Wah, Nancy sekarang penuh dengan cat. Dia kelihatan sangat cerah. Nampaknya Encik Badut tidak berjimat dengan cat. Ya, sekarang Nancy kelihatan seperti dia jatuh ke dalam lopak. Oh, tunggu. Hati-hati Britney, nampaknya kamu menekan 2 butang sekaligus. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita akan tahu. Maru, beterbisarnya tomber imeisan yang lazat. Berjatay. Oh, dayen, first ha, layer berkait, alit siya berwarna meduk ladi char kande a Britney. Arva hujan madu ini yung berakhir. Nyam, 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 nyam. Berseterusnya. Bulu. Oh, tidak. Bulu tidak sedap. Mereka akan melekat pada kulit yang melekis. Kasihan Britney. Kamu adalah ayam terbang, Britney. Jika saya Nancy, saya tidak akan begitu gembira kerana dia yang seterusnya. Baiklah, saya akan pilih butang. Nancy, mari kita lihat. Ups, itulah yang saya maksudkan. Terlalu awal untuk gembira. Lihatlah lendir hijau yang besar ini. Where's Netherons? Siapa semau Nensa? Ada full starting sa lendir. Oh, betapa menjijikannya. Ya Tuhan, jangan lupa bernafas Nancy seperti itu. Ia adalah nasi malang. Bayar Britney, sadar-sarana untuk mencoba nasi malang. Baiklah, kisah Balbus Periumatnya Proses Tunggu. Wadadah sad pelawan. Biar cantiknya. Dan bas pabayakoi. Siapa yang besar pancar labu cibir pecibukar saya? Oh, semoga sihat Britney. Hei, kilauan itu nampak tidak begitu buruk pada kamu kan? Wah, betapa cantiknya. Saya rasa saya patut memakai kilauan biru lebih kerap. Ia sangat sesuai dengan saya. Kalau kuadro sendiri semasa start, sudah tiba waktunya untuk bermain lagi. Toys butang Nancy. Jadi, mulai kita lihat. Oh wow, ia adalah karamel yang meletup. Ia meletup dengan hebat dalam mulut anda. Baiklah, buka mulut luas-luas Nancy. Ini akan jadi hebat sekarang. Oh ya, Nancy nampaknya sedar bahawa sesuatu yang lazat sedang turun ke atasnya.
Betapa hebat. Oh, nampaknya Britney juga mahu sedikit. Apa? Hei, itu tidak adil. Maaf Britney, tetapi berkongsi hidangan yang begitu lazat bukan sebahagian daripada rancangan Nancy. Nampaknya karamel letupan sudah habis. Masa untuk beralih ke cabaran seterusnya. Sekarang giliran kamu, Britney. Siapa tahu, mungkin dia juga akan dapat sesuatu yang lazat. Ups, ya ini reform adalah yang sangat lazat untuk kucing tetapi bukan untuk manusia. Lihat betapa banyaknya makanan kucing di sini. Ini cukup untuk memberi makan 100 ekor kucing atau satu Britney. Itu menjijikkan dan baunya sangat spesifik. Blah, ya memang bagus sekurang-kurangnya pembungkusan sudah habis. Nancy, jangan tidur. Cepat tekan butang itu. Dan yang kamu jangkakan, sebiji telur. 1 saat. Wah, Encik Badut penuh dengan kejutan. Lihat bakul besar telur ini. Adakah semuanya akan tumpah ke atas Nancy? Oh, tiada. Berhati. Aduh, pasti sakit. Tidak menyenangkan. Si banyak telur. Nampaknya satu telur terkena tepat di mulut Nancy. Oh, nampaknya Ana tidak patut ketawa sangat pada kawan Britney. Boom, satu pukulan tepat. Oh tidak, Britney secara tidak sengaja menekan begitu banyak butang. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita akan tahu. Wah, cola. Kedengaran bagus. Siapa yang tidak suka cola? Terutama apabila ada banyak sekali. Baiklah, Encik Badut. Sudah tiba masanya untuk merawat Britney dengan minuman yang menyegarkan ini. Wah, begitu banyak Coke dicurahkan ke atas Britney. Nampaknya dia sedar apa yang dicurahkan ke atasnya. Betapa lazatnya. Britney kini melekit dengan soda manis, tetapi ia memang berbaloi. Tunggu, apa itu? Tepung? 1 baldi penuh tepung. Ambil ini Britney dan lebih baik tutup mulut kamu. Ia tidak begitu sedap sama sekali. Oh sayang, oh lihatlah hujan tepung ini. Oh, kasihan Britney. Ya, yang kok race bike kan? Oh, berobai. Waduh kok Rosie bernasi spike lain kali. Nancy, disinwaw. Oops! Dudai busay sila kirochi persian nanti kita kali ini. Wow! Berpernah kay anak lihat bar krim putar sebesar ini. Berapa banyak krim boleh muat dalam whooper sebegini? Mari kita pergi. Wow, berapa banyak krim putar? Ya Tuhan, Nancy belum sadar betapa bertuahnya dia. Ada maishu yang lainnya bin habis. Nancy diliputi krim dari kepala hingga kaki. Baiklah, Arak itu sahaja. Oh tak, Encik Badut ada hadiah lain untuk wira kita. Taburan manis. Ngomong-ngomong, ia sesuai dengan krim putar. Sedap. Hujan taburan manisan. Ini memang yang saya mahukan. Wah! Hanya nampaknya Star County dan Nancy boleh menikmati hidangannya dengan sepenuh hati. Oh, nampaknya kita ada pencuri. Britney, itu tidak adil. Walaupun begitu, Nancy mempunyai begitu banyak krim putar sehingga dia tidak akan perasan kehilangannya. Sudah tiba masanya untuk menekan butang Britney. Carilah apa yang ada di sini. Wah, mie pedas. Hah? Betapa besarnya bungkusan ini? Wah. Hai terasa Britney Surabaya dan pedas. Gertie, sekarang dia sedang menunggu satu gunung mie yang sangat pedas dan sangat sedap. Mari kita mulakan. Apa? Wow, pernahkah Anda melihat sesuatu seperti ini? Jadi, apa perlunya makan mie di telinga Anda? Nah, Britney, bagaimana rasa mie ini kepada Anda? Hey, jangan tahu terbawa-bawa. Laser ear sprayer. Oh, hati-hati Encik Badut. Britney hampir memulakan kebakaran. Kita perlu air dengan segera. It's a series. It's a secretary Frido Grace. Yado for race with everyone, Britney. Well, Horatio, cyber phone pedas. Nancy, tawag si Sir Wire dia untuk yung tiga bawang gitu. Tak sabar nak tahu apa yang Nancy akan dapat. Wah, yan, sesuatu yang baru. Mercun. Fengsi besar. Wah, cantiknya. Cik Badut tahu, si Watson mengatur perayaan sebenar. Apa seterusnya? Tunggu sebentar.
Adakah itu kunci? Aduh. Nampaknya Nancy tak boleh guna kunci ini untuk keluar dari sangkar. Itu sahaja. Kerja yang bagus. Baiklah, Britney. Kamu masih perlu berusaha lebih keras dengan kunci itu. Jangan terkena hidung kamu. Kamu pasti akan bernasib baik. Ya, sangat kecil di sini. Mari kita buka penutupnya. Pada waktu yang sama. Wah, saya ada hubub-bubah biru. Sedap. Bagaimana dengan kamu? Lollipop dengan lipas. Menjijikkan. Ya, ni teruk. Saya memang tak mau makan ini. Chloe, jangan panik. Awak kena cuba. Ayuh. Baik. Tidak, Meg. Itu lipas. Tidak, ia mengerikan, menakutkan dan kotor. Saya nak akan cuba tetapi tidak banyak. Wow, jadi lollipop ini sangat sedap. Saya suka. Gloria, awak betul. Saya patut mencubanya. Sekarang awak hebat. Mari cuba. Gula getah ini nampak sangat sedap. Hanya yang hebat ini benar-benar lazat. Sial suci. Di manakah lipas tu? Tak ada lipas dalam mulut saya. Keluarkan. Saya akan tiupkan balon yang sangat besar sekarang. Ya, saya berhenti. Sekarang mari kita tiup balon. Seperti itu, Chloe, maaf. Tetapi ada lipas di dalam balon Anda. Apa? Tidak, seekor lipas hidup. Saya sudah buang, tetapi sekarang muka saya ditutup dengan gula-gula getah. Gigi, ia sangat stres. Cuma... Soleh saya tidak, saya mau lebih. Baiklah, baik. Terima kasih. Wah, saya membuka penutup dan itu mata jeli. Hebat. Apa lagi ada? Gula tabur biru. Sekarang cuba semuanya bersama. Anda hanya perlu tuangkan gula tabur di atas pinggan, celupkan mata marmalat dan sekarang cuba. Begitu lazat. Saya sangat suka. Manis dan lazat. Saya mau lagi. Wah, ada sesuatu dalam sup ini. Mari cuba. Ia jus. Hebat. Apa benda? Hai Gloria, boleh saya buka? Tunggu Chloe, saya belum habis lagi. Saya ada satu marmalade, tinggal nak makan. Saya akan cepat. Itu dia. Dan minum jusnya. Manis. Kamu suka yang itu? Hey Chloe, kamu boleh buka sekarang. Betul. Hooray, mari kita lihat apa yang saya ada. Wah, saya ada bola jus. Hebat, ia begitu cantik. Saya mau cuba satu. Perisa strawberry. Saya suka segala-galanya dengan perisa strawberry dan strawberry itu sendiri juga. Saya mendapat idea betapa senangnya makan semua bola jas dengannya juga. Ia juga akan banyak membantu saya di sini. Tunggu apa? Saya bergurau. Tolong saya. Pearl for being your Noah Setiawan ketirmang bandon diri kasih Gloria. Awak telah menyelamatkan saya. Saya tak boleh percaya. Chloe, boleh saya jadi yang pertama? Terima kasih. Mari buka tudung hidangan. Wah, ini Mentos. Hebat. Saya nak cuba secepat mungkin. Nampak sangat sedap. Tengok saya ada misai Mentos. Gloria, awak memang kelakar. Mari kita cuba gula-gula wine. Buka ia, keluarkan, lontarkan ke atas dan tangkap ia. Betapa sedapnya. Saya suka. Saya mau lebih. Gloria, awak boleh buka cloche awak. Betul kan? Yuk, sekarang mari kita tengok apa yang saya ada. Saya ada Coca-Cola merah jambu dan topi keledar dengan tiup. Saya hanya perlu letak Coca-Cola di sini, buka dan masukkan tiup. Sekarang saya akan cuba semuanya. Ya sangat lazat. Hebat. Hey Chloe, boleh saya cuba? Tidak mungkin, saya akan minum sendiri. Dia sangat berat. Badan saya boleh letak beberapa Mentos dalam Coke dia. Dan kemudian Coke itu akan meletup. Haha. Ini akan jadi seronok. Saya sudah tak sabar menunggu reaksi Chloe. Begitu sedap. Apa? Sesuatu tidak kena. Tidak pendingin bermula. Sedang saya geripti Coca-Cola. Sepertinya rosak. Bagaimana ini boleh berlaku? Tidak. Haifullay terlihat wajib. Itu sangat lucu. Gloria, awak dah bersedia? Tentulah, Chloe. Wah, saya ada gel berperisa ceri manis dan punya saya rasa seperti beri biru. Saya tidak sabar untuk mencuarinya, Charles. Mari kita nilai bersama. Ia refati manis dan sangat sedap. Kita picit keluar. Hebat. Dan saya mempunyai gel biru. Ia juga kelihatan sedap. Itu sedap. Ini manisan yang sangat menarik, Chloe. Dan apa ini?
Mungkin kertas yang boleh dimakan. Kita mesti cuba gabungkan gel dan kertas ini. Saya lukis muka senyum di sini. Sekarang mari kita cuba. Ini sangat sedap, Chloe. Kamu perlu mencubanya. Hebat, saya tak boleh berhenti. Betul-betul? Baik, mari cuba. Picit gel pada kertas boleh dimakan berwarna merah jambu saya. Itu sudah cukup. Mari buat kek berlapis daripada kertas dan gel. Ia akan lebih sedap. Dan satu lapisan lagi. Dan sekarang saya bersedia untuk menggulungnya. Terima kasih. Sangat sedang saya kena Gloria. Saya tak sangka ia begitu enak. Ya. Saya di atas. Dengar. Ambil saya. Gloria, pinjamkan saya kertas anda. Sila, saya ada idea. Jom main permainan tic-tac-toe. Kita akan lukis terus pada kertas boleh dimakan dengan bantuan gel manis. Mari kita pergi, Roy. Siapa nak saja yang main permainan ini, makan semuanya. Ide yang bagus. Saya ingin bermain, saya pasti akan menang. Saya mesti cuba kertas dengan banyak gel. Walah, saya menang. Sekarang saya boleh makan semuanya. Mari kita gulung dan cuba. Saya juga mahu mencubanya. Oh, terima kasih. Ya, sedap. Apa? Sekarang saya ingin Rebecca dan meminta kabar yang saya dari wow, ibu orang singer yang berair. Betul berhebat. Ada gel berasid dalam kit. Saya mahu mencubanya. Pijitlah dari sini. Oh, betul memang soundnya menjadi himai dengan marmalat dalam set ini gabungan marmalat manis dan gel masam akan menjadi sangat baik. Saya mahu mencuba semuanya bersama-sama. Kita akan susun marmalat, pijitkan gel masam. Dan sekarang anda boleh mencubanya. Masam, tapi sedap. Gloria, awak boleh buka kain awak juga. Benarkah? Mari. Oh, itu nerd. Saya pasti akan menjadi sedap. Kita perlu mencubanya secepat mungkin. Buka. Oh, lihat itu. Betapa cantiknya. Saya suka. Mari cuba. Betapa sedap. Sayang. Hebat. Oh, saya ada idea untuk kenakan Gloria. Sekarang saya akan perahkan sedikit gel masam pada gula-gulanya. Jom lihat reaksi dia pada gel masam tu. Saya boleh bayangkan reaksi muka dia nanti. Betapa manisnya gula-gula ini. Oh tidak, betapa masamnya. Tapi memang sedap, Chloe. Awak ke? Ya, saya perahkan sedikit gel masam. Adakah bersih? Mesti mau tuliskan siapa yang kekari sebuah clash terlebih dahulu. Saya menang. Saya akan buka yang pertama. Wah, tidak dijangka. Ada tandas di sini. Dan banyak tiup. Mari kita lihat. Mari letakkan tiup dalam serbet biru ini. Dan sekarang mari kita cuba semuanya bersama. Betapa lazatnya. Saya suka agak masam, tapi saya suka benda macam tu. Chloe, kamu boleh buka tutup hidangan kamu. Hooray! Mari lihat apa yang saya ada. Oh, itu cincin lollipop. Hebat. Saya sudah lama ingin mencuba ini dan ia sesuai dengan saya. Dan ada juga gel asidik. Kita patut cuba bersama-sama memerah. Adakah gel masam di bawah lollipop? Itu sudah cukup. Dan sekarang kita cuba semuanya. Terajain saya suka semsyade. Gloria, nikmatilah satu yang sedap juga. Benarkah? Hebat. Punyaku juga sangat sedap. Idea. Mari kita tukar. Saya akan beri kamu serbuk masam dan kamu beri saya gel kamu. Tidak kisah? Baiklah, mari kita cuba. Saya ingin mencuba serbuk masam kamu. Hebat. Celupkan lollipop saya ke dalam serbuk. Sedap dan masam. Sekarang cuba gel awak juga dengan lollipop saya. Ia sedap. Saya suka. Ia juga masam. Makanan berwarna merah jambu dan biru kedua-duanya sedap. Wow, hebat. Kita dalam cabaran. Masa untuk buka sarung tangan dulu? Oh, ia seekor beruang merah jambu. Apa itu? Tidak. Apa yang patut saya buat? Oh, saya ada idea. Apa yang kamu buat, Vida? Saya akan potong. Bagus. Selesai. Wah, berikan saya rasa. Hanya sepotong. Tidak mungkin. Teruskan bermimpi. Baiklah, saya akan buka sarung tangan saya. Ini mie merah jambu. Ia sangat sedap. Dan saya ada sepasang penyepit yang hebat. Mari kita makan. Sedap. Bagaimana manusia makan?
Oh, tidak. Oh, apa itu? Lada? Tidak. 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 Tidak mungkin. Ada banyak lada. Ah, sangat pedas. Saya terbakar. Oh, tidak. Tidak. Kita perlu selamatkan keadaan ini sekarang. Kalau tidak, dia akan membakar tempat ini. Mari. Apa yang berlaku di sini? Dan apa yang terjadi dengan beruang saya? Ia berubah menjadi pudel. Pudel yang sangat buruk. Saya minta maaf. Saya tidak mahu. Ayu. Masa untuk saya gigit dulu? Oh, tidak, 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 tidak. Itu cacing yang teruk. Saya masih bernasib malang. Sekarang mari kita lihat apa yang saya ada. Itu hebat. Lihat dan bau. Apa pendapat kamu? Sekarang masanya untuk menikmati rasa hebat ini. Ya, boleh saya minta sedikit, Lily? Tolonglah, sedikit sahaja. Apa? Tidak, tentu tidak. Pergi makan cacing awak. Tidak, bukan cacing yang menjijikkan itu. Pegang sudu, Vida. Makan. Betapa menjijikkannya mereka. Oh, tidak. Saya akan muntah. Apa pendapat awak? Ia teruk. Tentulah. Tidak menarik untuk melihat kamu. Tetapi saya ada idea. Saya ingin masukkan bebola ke dalam susu untuk menambah rasa. Wah, idea yang hebat, Lily. Ia sangat-sangat sedap. Saya harap saya boleh mencuba sedikit sahaja. Tolong. Tidak. Saya sudah kata tidak. Oh, awak memang jahat. Tapi saya ada idea. Mari kita lihat bagaimana awak suka koktel awak dengan cacing. Saya tak sabar nak lihat reaksinya. Rasa yang pelik. Apa? Cacing? Macam mana boleh ada dalam ini? Bodoh. Ambil balik cacing awak. Jangan buat begitu, Lily. Betapa ngerinya. Cacing-cacing yang menjijikkan. Pada muka, Vida. Selamat menjamu selera. Betapa menjijikkan. Bersedia? Ya. Masa untuk saya gigit dahulu. Oh, ia hebat. Ada sesuatu di dalam. Wah, betapa menarik. Saya akan letakkan lollipop kecil saya di dalam ini. Sangat bagus. Sedap. Saya suka ia. Lily, kamu hanya baik dengan puting. Kamu lebih baik buka baju kamu, Vida. Saya dapat hubba-bubba. Ya. Wah. Saya hendak makan gula-gula getah paling sedap di dunia. Ia begitu panjang. Apa itu di hujung gula-gula getah, Vida? Oh, sedapnya. Apa? Apa itu? Rambut. Oh, ini mungkin bermula. Oh, ups, maaf Lily. Saya tak mau. Oh, itu menjijikkan. Beri saya barang kamu. Itu saja. Ya, macam ini. Dan tak nak lagi, baby. Yay. Batu, gunting, kertas. 1, 2, 3. Saya menang. Oh, Fanta merah jambu. Betapa hebatnya. Lihatlah ini, kacamata saya yang hebat. Hebat. Mari kita cuba. Oh, Fanta mengalir terus melalui kacamata saya. Vida, boleh saya cuba? Ayu. Sudah tentu tidak. Lebih baik buka pakaian kamu. Oh. Ia adalah ketam. Apa yang patut saya lakukan? Oh, tapi saya ada idea. Ayuh, ketam kecil, bantulah saya. Bersedia. Siap. Adalah cemerlang. Hei, ada apa? Kenapa kita kehabisan Fanta? Apa yang kamu lakukan, Lily? Saya minta maaf. Saya akan ingat itu. Sekarang makan ketam kamu. Dia mencubit hidung saya. Ya, saya harus berpikir. Oh, saya ada sesuatu.
Apa yang dia lakukan? Saya rasa itu tidak akan membantu kamu. Lihat apa lagi yang saya ada. Tidak. Apa? Lily, itu juga plastik. Dan ini? Tidak. Lily, itu bukan... Oh, ia sebenarnya sakit. Baiklah. Apa? Saya ada sesuatu lagi yang akan membantu saya. Wow, memasak betul-betul. Baiklah, mari pergi ke Tam. Yay. Wah, ya. Hebat. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wah, kamu tahu? Ia kelihatan pelik. Oh, tapi ia sangat sedap. Mungkin awak mahu? Apa? Tidak. Oh, tidak. Terima kasih. Dips pada saya dulu. Itu sangat comel. Tetapi bagaimana saya sepatutnya mendapat gula-gula? Hei, kamu perlu masukkan duit shilling di situ, Lily. Hei, betul tu. Mari lihat apa yang saya ada dalam dompet saya. Tidak, tolong. Tidak, ia kosong. Apa yang patut saya lakukan? Anda perlu memikirkannya. Tapi saya akan menikmati cupa-cupa besar saya. Apa itu? Apa? Apa yang ada di dalamnya? Oh, Tuhan. Tak mungkin. Ada lebih banyak lollipop di dalamnya. Anda mau lollipop, Lily? Hei, ingat senang. Berhenti melakukannya. Betapa sedapnya. Dia mau makan semuanya? Oh, itu sangat sedap. Bagaimana nak keluarkan semula? Oh, biar saya bantu awak dengan itu. Ya, saya berjaya. Hehe. Oh, lelaki. Ups. Saya mau tercekik dengan cupa-cupa saya sendiri. Oh, apa yang ada di situ? Shilling? Oh, hebat. Itu sahaja yang saya perlukan. Ya, tidak. Hei, jangan sentuh. Itu milik saya. Tetapi saya akan berikan duit shilling saya jika Anda berikan saya barang itu. Baiklah. Nah, ambil. Bagus. Mari kita pergi. Saya akhirnya akan mencuba bola-bola merah jambu yang cantik ini. Oh ya, ini sangat sedap. Hei, saya tak boleh berhenti. Hei, dia akan makan semuanya. Maaf, saya tidak perasan. Itu dia, Lily. Saya ingat itu. Wah, betapa besarnya gelembung. Apa? Iya, sekarang ada untuk kamu. Itulah balasan manis saya. Oh, tidak. Apa yang kamu buat? Sebab kamu tak berkongsi dengan saya. Saya mahu buka pinggan ini dulu. Baiklah. Wow, adakah itu kepingan tembikai? Mereka kelihatan sangat berair. Mila, kamu buka sekarang. Tidak mungkin. Itu cacing hidup. Julie, lihat. Mereka bergerak. Itu kelihatan sangat menjijikkan. Saya tidak faham bagaimana Anda boleh masukkan itu ke dalam mulut Anda. Saya juga. Tetapi saya rasa saya perlu mencubanya sekarang. Tidak. Saya tidak akan mengambil risiko. Selamat menjamu selera. Masuk, Mila. Kamu sangat baik, Julie. Alangkah mengerikannya. Saya rasa ini akan menjadi perkara paling teruk yang pernah saya makan. Mungkin coklat akan menutupi sedikit. Sejujurnya, saya sangat meragukannya. Tetapi tiada jalan keluar. Terpaksa mencubanya. Cacing-cacing merayap di lidah saya. Itu sangat kelakar. Anda seperti lama di tempat minum. Baiklah, saya tidak akan terganggu. Saya perlu merasai tembikai saya yang berair secepat mungkin. Saya pasti coklat akan menjadi tambahan yang hebat pada hidangan lazat ini. Malah, warnanya selaras dengan cantik. Ya ampun, betapa manisnya. Saya tak ada kata untuk menyampaikan kegembiraan ini. Tak mungkin berhenti. Ya, saya bertua. Saya berharap dapat masukkan yang bersalut coklat juga. Saya merayu. Berikan saya satu keping, kerana awak ada dua. Terima kasih, Julie. Saya bergurau sahaja. Nah, yang lain juga. Adakah kamu hilang akal? Saya akan makan semuanya sendiri. Ia sangat lazat. Kenapa nak berkongsi? Tapi kamu kawan saya. Saya sangka kamu tak boleh beri apa-apa kepada saya. Nampaknya saya perlu makan cacing kerana mereka kata Anda tidak boleh lari dari takdir Anda. Ia sangat menjijikkan. Saya boleh bau mereka. Apa? Julie, lihat. Sesuatu sedang berlaku. Wow, saya rasa cacing saya telah menjadi sepenuhnya coklat. Saya akan mencubanya. Sedap. Wow, bagus. Itu hebat. Ia betul-betul okey.
Saya mendapat tenaga yang luar biasa. Apa yang awak buat, Mila? Makan cacing. Saya yang pertama kali ini. Semoga berjaya, Mila. Saya rasa saya adalah avokado. Saya sangat suka. Ayo. Seketul tanah? Tak mungkin. Ia tak boleh dimakan. Mungkin ada sesuatu? Julie akan makan tanah. Astaga. Sejujurnya, ia tak buat saya ketawa sangat. Oh, itu menjijikkan. Saya tak tahu tanah itu pahit. Lebih baik kamu mulakan, Mila. Hei, tunggu sekejap. Maaf. Saya ada keju di sini. Boleh potong avokado kepada sebahagian. Ada lebih mudah untuk potong lebih banyak coklat ke dalamnya. Oh, saya lupa untuk keluarkan biji. Itu sahaja. Anda boleh cuba. Adakah Anda bersama saya? Ia jauh lebih mudah untuk Lihat makan. semua coklat cili ini. Saya tidak sabar untuk mencubanya. Saya akan ambil sudu yang lebih besar. Ini memang sesuai. Ya, hanya cedok semua pulpa dan coklat dan isikan sekaligus. Baiklah, ia kelihatan samar. Saya tidak sedikit pun kecewa. Oh, ia agak sedap. Saya tidak takut tanpa sebab. Saya rasa Anda mempunyai rasa yang sangat pelik. Jillian ini Saya ada idea. Anda boleh letak lebih banyak coklat dalam kulit buah. Itu sangat bijak. Kenapa saya tidak sedar dari awal? Oh, ia sangat lazat. Lebih baik daripada avokado. Saya benar-benar bernasib baik kali ini. Bagus untuk kamu, tapi bagaimana pula dengan saya? Saya tidak mau mencuba biji itu. Saya tidak rasa coklat akan membantu di sini. Kita akan tahu sekarang. Walaupun tiada apa lagi yang boleh saya lakukan. Nampak menakutkan. Saya akan cuba makan. Ia hanya serpihan biskut. Saya harap itu memudahkan. Ibu, saya takut. Saya akan... Satu percubaan perlahan-lahan. Di mana ia? Pergi tenggelamkan gamaki sotong itu. Wah, tulang avokado. Saya tak percaya saya tak terfikirkan sebelum ini, Willa. Saya tak akan beradanya di seberang sana dan saya akan tumbuh buah yang lazat. Oh, tanda sendihat. Perkara utama ialah menyiram tanah dengan betul menggunakan coklat. Saya percaya pada idea saya. Ia mesti berhasil kerana saya berusaha keras. Saya tidak pasti rancangan Anda akan berjaya. Semuanya kelihatan sangat pelik. Bertenang. Apa yang sedang berlaku? Mungkin saya telah berjaya akhirnya. Wah, sebuah pokok. Ia tumbuh di dalam tangan saya. Saya tidak percaya mata saya. Adakah itu mungkin? Seperti yang Anda lihat. Ya, kuncinya adalah jangan pernah berputus asa. Dan kemudian segalanya akan berjaya. Lihat betapa comelnya avokado coklat itu. Saya harap dapat mencubanya. Jangan rasa sedih, Mila. Saya akan berikan awak sesuatu sebagai ganjaran kerana darah ini datang dari busur awak. Kami tidak akan berjaya tanpanya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Jilerai saya untuk servis Lenis dulu. Wah, gula-gula lollipop. Tapi apa yang ada di dalamnya? Oh, nampaknya seperti lada panas. Satu kejutan yang tidak disangka. Apa yang saya ada di sini? Wah, ia kelihatan seperti titik manis. Sangat menarik. Saya akan merasainya. Ya, bagus. Saya menyukainya. Saya rasa jika Anda tambah coklat, ia akan jadi lebih baik. Tetapi selain daripada itu, ya, Anda perlu cuba. Terutamanya kerana, mereka kerap perlu berbuat demikian. Saya pasti Anda tidak akan kecewa. Saya juga rasa begitu. Baiklah, semua bahan sudah dicampur. Anda boleh mencubanya. Campuran menjadi lebih pekat. Saya suka. Jadi rasanya lebih kaya sekarang? Hebat! Dal ini meresap dengan baik di lidah saya. Sedap! Saya harap saya boleh mencuba sendiri. Saya rasa saya perlu makan gula-gula jalan atau lollipop mantra. Dan karamel Bolehkah kita lakukannya? Mari kita mulakan. Kalau saya jadi awak, Joey. Jangan beritahu saya Saya apa tak yang akan perlu terlalu dilakukan, Miller. terbawa-bawa. Saya boleh fikirkan sendiri. Dan lollipop bersalut coklat ialah... Tidak, dia mempunyai punggung yang kecil. Adakah kamu dengar itu sama sekali? Oh, Tuhan. Ataupun tidak? Saudara Saya terlupa Peppers, tentang gunting itu. mulut saya terbakar. Ia hampir memulakan api. Saya perlukan air sekarang. Saya beri amaran kepada kamu, Julie. Kamu tak pernah dengar cakap saya. Sekarang saya kena selamatkan kamu. Tunggu. Kita akan padamkan api dengan coklat. Ayo, buka mulut awak. Apa yang awak buat, Mela? Dia tak... Tidak. Teruskan. Ia membuatkan saya rasa lebih baik. Mengapa kamu lari jauh? Kamu tidak terbakar saja. Oh, terima kasih. Saya tertanya-tanya apa yang tersimpan di bawah penutup kali ini.
Oh, yang itu mengagumkan. Saya suka mereka. Saya membukanya sekarang. What? Tak mungkin. Itu lipas. Kenapa saya selalu dapat serangga? Saya takut pada mereka. Saya malah tahu dengan susu coklat. Airkan susu Anda. Tidak ada yang lucu tentang itu. Lebih baik Anda makan mawar Anda daripada menjilat sekeliling. Saya setuju dengan Anda di sini. Cuma perlu taburkan mawar dengan coklat dan nikmati. Saya agak takut kerana saya tidak begitu suka kombinasi itu. Tapi itu masih berbaloi untuk dicuba. Serius bercampur-campur. You wanna do inspiration? When I'm wearing guys, saya tenar ya sedap, mate. Tidak ada gunanya menahan diri sekarang. Grill bersalut coklat dan kini ia salah satu makanan kegemaran saya. Saya tak dapat bayangkan bagaimana rasanya. Jangan cuba pun. Awak tak akan faham hidangan yang begitu enak. Awak makan dengan beg, kan? Itu tanda yang bagus. Saya akui. Saya tak kisah kalau tambah lagi. Sayangnya, bahagiannya sangat kecil. Sekarang giliran awak, Noah. Saya akan mati di sini. 5. Ambil tongkat itu. Ia akan memudahkanmu. Saya rasa tidak, tetapi terima kasih juga. Kita perlu bersungguh-sungguh dan tangani ini sebelum lipas itu pergi kemana-mana. Atau mungkin berada di bawah pancuran coklat. Kita perlu menutupnya supaya kita tidak nampak apa-apa. Saya sangat takut. Saya hampir tidak boleh menggerakkan lengan saya. Di sana. Saya sudah lakukannya. Saya telah menggigit. Tunggu sebentar dan ia tidak seburuk yang saya jangka. Anda serius? Melihatnya sahaja sudah membuat saya mual. Saya tidak tahu. Kini Anda tahu. Kek yang begitu cantik. Wah, cacing gini hebat. Sekarang mari kita hancurkan mereka. Sekarang giliran Anda untuk memutar roda. Saya takut saya akan mendapat sesuatu yang kurang Cacing sedap. sebenar Saya menjijikkan. Mereka sangat hodoh. Saya tidak boleh letak itu di kek saya. Tidak mungkin. Ia tidak boleh membantu. Sama ada Anda mahu atau tidak, saya perlu. Saya akan pejamkan mata supaya saya tak perlu melihatnya. Ibu, mereka melakukannya dengan sangat teruk. Kenapa sikit sangat? Awak kena letakkan semuanya. Saya tak sangka awak sekejam itu, Kate. Saya ingat awak kawan saya. Ya, ia bukan tanda yang cantik. Tapi itu bukan salah saya. Itu peraturannya. Saya tak mau masukkannya dalam mulut saya. Cacing-cacing itu akan bergerak. Saya pasti tak akan tahan. Menjijikkan. Kita perlu makan ini dengan kek dengan hiasan segera. Ia masih menjijikkan. Rasanya seperti cacing. Saya rasa ada sesuatu merayap di muka saya. Oh tidak, cacing lagi. Saya sangat muak dengan mereka. Mereka sudah merayap ke dalam rambut saya. Bila ini akan berakhir? Bolehkah saya lebih berhati-hati, tolong? Satu lagi, dan ia akan terbang betul-betul ke hidung saya. Oh, mereka cakap awak tambahkan lubang dalam semua kelembapan kat cacing gami saya. Saya tak dapat fikirkan hiasan yang lebih baik. Saya pasti ia bukan sahaja menghiasi kek saya, tapi menjadikannya lebih sedap. Lihat betapa cantiknya mereka. Mereka memang kelihatan menakjubkan. Hai! Dan betapa lazatnya ia. Anda tidak tahu. Saya rasa saya bersedia untuk makan sebiji kek sekaligus. Oh, saya tidak dapat memikirkan gabungan yang lebih baik. Hei, beri saya perjalanan. Beri saya senarai. Satu demi satu mungkin. Tolonglah. Apa jenis omong kosong tu? Kamu tak perlu pegang pun untuk itu. Itu jawapan yang tidak saya jangka. Tak apa. Saya akan ajar kamu satu pengajaran, kawan. Saya boleh berdiri dengan sempurna. Mari lihat kamu menjadi lebih kuat. Pertahankan diri kamu. Kamu pertahankan diri kamu. Saya tahu siapa yang harus diserang. Hebatnya kamu. Saya akan ambil peduli untuk mengambil kek kamu. Saya kalah. Saya takkan dapat rasa kek itu. Saya akan ingatkan kamu tentang itu. Saya ada rancangan baru. Apa yang kamu buat, Bella? Memilih. Sekarang seluruh kek itu pasti milikmu. Itu hebat. Indah. Saya pergi dulu lagi. Oh tidak, saya akan diterbangkan. Betapa kuatnya angin ini. Oh tidak, tak mungkin. Itu chili. Akhirnya kamu dapat yang pedas, bukan yang manis. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Saya pasti kali ini nasib akan berpihak pada saya. Anda ada mata marmalade. Itu tidak adil. Kenapa itu selalu adil? Itu manis. Sayang.
Saya mempunyai mata jam yang bagus. Lihat kek saya. Ya ampun, itu gabungan rasa terbaik. Saya akan ingat kek ini selamanya. Saya juga mahu mencubanya. Saya tahu. Kamu tak kongsi dengan saya, jadi saya pun tak akan. Gila, kamu hampir buat saya berubah. Baiklah sekarang, kamu pasti takkan kacau kek saya. Dan kenapa saya perlukan garpu ini? Oh, dan dengan tangan saya, rasanya lebih baik. Dan selain itu, kamu boleh masukkan banyak lagi sekaligus ke dalam mulut kamu. Saya tak dapat bayangkan betapa lazatnya ia. Ia bukan kek, ia mimpi manis. Kamu betul, tetapi ada satu kelemahannya. Ia habis terlalu cepat, hanya ais marmalade yang tinggal. Bagaimana jika kamu lemparkan dan tangkap dengan mulut kamu? Saya tak tahu bagaimana perkara itu berlaku. Terima kasih, saya dapat mencuba marmalade akhirnya. Sekarang kek cili anda. Terima kasih kerana mengingatkan saya mengenainya. Baiklah, saya akan mula dengan dekorasi. Ngomong-ngomong, ia nampak agak bagus. Lihat betapa padannya warna-warna itu. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kek awak. Awak boleh buat tanpa kami. Nampaknya saya akan bekerja. Saya perlu berlatih. Saya sudah dapat rasa pedasnya. Saya tidak suka cili. Bazir sedikit. Kencing beberapa kali sekaligus. Anda akan lihat tiada apa yang baik akan datang daripadanya. Jangan cuba manjakan saya. Habis semuanya. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Nampaknya saya terlalu berlebih-lebihan. Saya tidak sepatutnya membuat cili sebenar. Tunggu sekejap, Kate. Saya akan ambilkan air untuk kamu. Ya, Tuan! Ini giliran saya untuk memutar roda dulu. Kaktus, itulah maksud saya. Tapi ini pelik. Bagaimana saya sepatutnya makan ini? Tunggu sebentar. Saya rasa ada kesilapan. Roda berhenti pada kentang goreng. Baiklah. Tiada cara untuk menipu. Betul. Kamu tak boleh menipu saya. Sekarang saya pusing roda ini. Kecap saya menjadikannya sedap. Ya Tuhan, betul tu. Begitu banyak pilihan. Kamu perlu berikan kepada aku di sini. Selamat tinggal. Damai. Apa maksudnya? Tunggu! Saya mahu mencuba sendiri. Saya rasa jika anda gabungkan warna-warna ini, ia akan menjadi sangat cantik dan cerah. Tuhan, baunya sedap. Saya hampir tak dapat menahan diri daripada memakannya. Nampaknya ia memang sangat hebat. Saya sangat ingin mendapat kek seperti itu. Anda tidak perlu menggunakan semua gula-gula getah untuk hiasan. Anda boleh makan satu untuk berseronok. Ya betul, tengok saya dapat hati. Itu sangat comel. Saya rasa saya telah melengkapkan keseluruhan komposisi dengan sempurna. Itu bijak. Anda seorang penghias yang hebat. Terima kasih. Saat yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Anda boleh cuba apa yang saya ada. Saya tidak ragu. Ia sangat lazat. Oh ya, Anda memang 100% betul. Saya tidak akan berhenti sehingga saya memakannya semua. Hei, tapi awak semua kacau bilau. Di mana selonggok senjata awak? Sudah setahun, dia cemburu padaku. Oh, aku benar-benar lupa bahawa kamu boleh membuat gelembung dari gula-gula getah. Mungkin kita patut berhenti? Gelembung ini menakutkanku. Ia sangat besar. Itu dia. Aku perlu hentikan. Tapi maaf. Awak buat saya terlekat dengan gula-gula getah. Ini semua jus yang sebenar. Ramai bersumpah pada musim luruh. Saya sudah kata berhenti. Oh tidak. Kaktus peduri. Saya tak boleh makan ini. Buat sesuatu. Itu masalah kamu. Saya ada idea. Saya akan cuba melaksanakannya. Oh tidak. Saya perlukan sesuatu yang lebih kecil. Yang ini pun terlalu besar. Tetapi gunting kuku adalah saiz yang tepat. Kaktus saya. Duri-duri itu pasti jangan tembak. Itulah tujuan rancangan awak. Terima kasih. Saya harap sekarang saya boleh makan kek kaktus saya dan tidak cedera. Apa? Kenapa lama sangat? Saya dah mula tertidur. Hei, bangun! Apa yang kamu buat? Saya cuba. Cepat hias kek kamu dan makan. Saya ada idea. Saya perlu gosok kaktus saya pada parut. Kemudian ia akan lebih mudah digunakan untuk menghias. Lihat betapa rata lapisan itu. Saya telah melakukan kerja yang hebat. Bagus untuk anda. Masa untuk tahu bagaimana rasanya. Kaktus itu sedikit pahit, tetapi secara keseluruhan tidaklah teruk. Itu hebat. Masanya untuk kalian duduk.
Kenapa kita berada di sebalik Jerry G? Saya tak tahu kenapa awak di sini, Casey. Awak tak perlu risau sangat. Semuanya terkawal. Angkat. Tekan butang. Betapa bijaknya kamu. Ada hadiah menanti kamu untuk itu. Natalia hebat. Itulah yang saya panggil kejutan yang menyenangkan. Saya tak sabar untuk memberikan kamu pes coklatmu. Betapa beratnya baldi ini. Tidak mudah untuk mengangkatnya. Saya tak tahan. Saya betul-betul mau mencobanya. Ia kelihatan sangat menyelerakan. Oh ya, rasa coklat merah. Kamu sangat-sangat bertuah. Jangan buat kesimpulan tergesa-gesa. Lihat dengan lebih dekat apa yang awak dapat. Tapi saya terlalu takut. Tetap kuat, Vena. Saya di sini. Itulah dia. Tidak ada apa-apa lagi. China Bucket untuk pengetahuan Dan anda. saya anda ada tak boleh- dua. Kamu patut lihat sesuatu, Vena. Adakah hanya saya atau adakah ia berbau seperti coklat di sini? Oh iya, betul. Oh, sedapnya. Saya sanggup menahan ketidakselesaan demi itu. Lihat, saya sudah kata kamu akan sukakannya. Paisley, ayuh, dia tengah sakit. Melihat Vena, saya agak takut dengan bahagian ini. Harap Saya anda rasa tidak ia menyesalinya. mungkin. Jadi apa Bingo! sahaja. Strawberry segar. Apa yang lebih baik daripada ini? Paisley, senyum. Anda ada sesuatu untuk diraihkan. Kenapa makanan ini sentiasa berat sangat? Saya akan jadi letih. Saya tidak akan terganggu dengan pikiran buruk. Silakan, Paisley. Ia sakit. Ia kelihatan seperti strawberry. Itu bukan susu yang salah. Rasanya hebat. Genius. Saya harap Anda tidak kisah jika saya mengambil sedikit coklat Anda. Apa itu? Boleh lihat? Saya dengar keinginan untuk strawberry bersalut coklat. Ya, semua adalah gabungan yang sangat manis. Itu bagus. Saya tak mau makan. Boleh awak beri, saya beri? Okey, tak apa sebab kita kawan. Awak buat apa? Itu menipu. Anggap saya hanya bergurau. Jangan ambil hati. Sangat lucu. Sungguh nikmat. Saya suka. Saya akan rasa maklumat awak tanpa bantuan awak, Casey. Betul tu, Vita. Tapi sayangnya, awak hanya boleh panggil ia sedap. Saya suka. Baiklah, awak ada banyak yeast untuk tisu tandas ini. Semuanya milik awak sekarang. Sila ambil. Berhati-hati. Jangan pukul kepala saya. Ia langsung tidak kelihatan sesuai. Sudah tentu kerana ia kertas tandas. Baiklah, saya harap saya tak tekan butang itu lagi sejak awal. Walaupun, tunggu sebentar, kertas boleh digunakan. Wah, ia kapas. Tidak. Dengan apa kamu pusingkan saya? Itu sungguh menjijikkan. Itu untuk kamu sendiri. Lagipun, saya curi satu buah beri daripada kamu. Kamu tak boleh ambil punya orang lain. Sayang, dari gudang saya. Saya lihat awak dalam semangat yang hebat. Sudah tentu. Secara peribadi, saya sudah lama menunggu untuk menikmati hidangan yang sedap. Mari kita cari tahu apa itu. Kombinasi perkawinan, cincin susu yang manis. Hebat. Betapa besarnya bungkusan ini. Saya rasa ia akan bertahan lama. Sebotol susu terlalu banyak, malah seorang gergasi boleh mengangkatnya. Nah, ya. Buka mulut kamu. Cincin sarapan manis ini hebat. Saya suka mereka. Tunggu sebentar. Saya perlu ambil baldi untuk kumpul semuanya. Sekarang tuangkan semuanya masuk. Ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Saya tak pernah impikan ini. Ya Tuhan. Saya harap saya boleh bertukar tempat dengan anda. Tetapi malangnya peraturan tidak boleh diubah. Saya perlu terus menjadi host. Oh, aduh. Inilah yang telah saya rindukan. Terima kasih. Saya pasti dia memang begitu. Wah, pasti saya kena jackpot. Saya gembira awak begitu bertuah. Saya rasa saya ada topi kaki dan butang yang betul. Maaf, saya tak boleh berbual lagi dengan semua cincin hula ini. Itu tidak akan mengganggu kamu atau kamu akan tersedak. Patsy, jom main dengan kamu sekarang. Wow, kamu buat.
Ya, saya sudah tekan butang itu. Nampak hasilnya. Wah, lihat ini. Saya bimbang Anda tidak akan menyukainya sama sekali. Tetapi satu perkara yang pasti, ia akan menjadi sangat menyeronokkan. 2. Ia licin, ia hanya menjijikkan. Wow, Casey sudah ada rasa untuk itu. Sudah tentu, terdapat begitu banyak botol, ia adalah angin yang menakutkan. Hai, gembira bertemu dengan Anda juga. Tolong saya. Tak nampakkah apa yang sedang berlaku? Bukankah itu sangat bertanggung jawab? Pameran Pikir nafas kembali. Mari kita lihat apa yang dilihatnya. Bunga terbakar, bintang awal, gabungan lilin rawa. Saya rasa kita patut lihat apa yang akan keluar daripadanya tidak lama lagi. Wah, tong madu yang sangat besar. Saya harap awak tidak alah padanya. Baiklah, sekarang bunga itu sudah di tempatnya. Saya hampir siap dengan segalanya. Madu, Mari kita mulai. ia tidak kelihatan baik. Sekolah menengah. Saya rasa seperti dicampak dengan darah. Sebenarnya, ia tidak baik. Tetapi ada sesuatu yang kelihatan lebih baik. Tak mengapa, saya hanya mahu ia berakhir segera. Kamu begitu melekit, kawan lama. Baiklah, di mana kamu berada? Anda tahu, bunga itu akan membantu menyingkirkannya. Apa benda ni? Saya tak boleh nampak. Tahan nafas. Bukanlah banyak cinta. Itu sahaja. Kesengsaraan dah berakhir, saya dah cakap. Saya harap itu sahaja. Saya tak mau yang lain. Hai di sana. Baiklah, Hei, Siba, ada sedikit semua susu. kek Wow, bulu-bulu. ceri besar. Saya rasa ia akan melekat pada awak dengan baik. Terima kasih kepada madu itu. Bulu-bulu. Bukan lagi. Saya tak mau jilat perut ayam, tolonglah. Itu kelakar. Saya tak nampak apa yang kelakar tentang itu. Bodoh. Tiada siapa yang akan suka itu. Oh tidak. Tragreso saya rosak. Ia masih sotong. Saya tidak mau. Apa yang sedang berlaku? Siapa yang menyalakan Kamu lampu? tidak mahu. Tolong saya. Adakah kita benar-benar akan terus menonton ini? Wah, Saya memang berada di padang. Tidak. Masanya untuk membuang sotong itu. Saya takkan berurusan dengan Anda lain kali. Betapa pantas masa berlalu. Ini salah saya. Kita sudah di pusingan terakhir. Semua? Ya. Semoga dia bahagia. Saya harap begitulah jadinya. Tetapi nampaknya ada yang tidak mengikut rancangan. Saya rasa tiada siapa yang suka telur mentah yang Sesuatu yang disediakan untuk benar-benar ditembak pada berbeza. data. Saya rasa ia hebat. Saya cadangkan Sangat seronok kita untuk kendalikan ditonton. satu acara. Saya juga ingin menontonnya dari tepi. Saya akan jumpa awak sekarang. Oh, Bagus. Sekarang kita akan tunggu sebentar. Wah, cili padi. Ini akan jadi panas di sini. Saya tak boleh bercakap dengan awak malam ini. Saya cuma ketagihan. Zon waktu berlalu setiap saat. Oh, lihat ini. Satu baldi penuh dengan lada panas. Tidak semua orang boleh menghadapinya. Saya harap Anda boleh, Casey. Saya tamatkan hari ini. Saya belum cuba pun. Ayo, Casey. Kita tidak banyak masa lagi. Apa yang terbakar? Kami sudah selesai. Saya rasa sangat kecil. Ini kita pergi. Itu memang mengagumkan. Saya rasa saya pergi untuk Alamak. Agak berlebihan, tapi rasa macam dah tetap. Bertahan di sana, DC. Bantuan sedang dalam perjalanan. Itu memang baik. Saya rasa jauh lebih baik dengan segera. Terima kasih. Terima kasih. Hiduya, zombie. Saya tertanya-tanya apa yang Emma sedang lukis di situ, donat. Ya, sehingga pemesura merciuc mulut yang lazat ini. Tidak sabar untuk mengetahui siapa antara peserta kita yang akan berjaya menyelesaikan tugas ini. Tetapi mereka semua bertekad hanya untuk menang. Wah, nenek dan chef sudah mula memasak. Lihatlah chef itu. Dia melakukannya dengan begitu mudah. Minyak berada di atas kuali dan tiba masanya untuk menggoreng donat kita. Apa yang salah dengan itu? Sergei Larina. Sangat light. John,
Terbaik kau starter suruh saya terus kau suruh kau donat per donat. Saya 2 cm bagi dia. Ya terkawal, jangan risau. Kami hanya akan tambah minyak. Baiklah, ya, kami harap kamu lakukannya. Emma dan Tuan Barrett sudah melewarin donat di dalam kuali. John, giliran anda. Berhati-hati, minyak mendidih. Isu 5 sebuah lecuan yang teruk. Ya, yang kami sudah beri amaran. Sebenarnya, awak tak patut letakkan terlalu banyak minyak. Sementara chef dan nenek menunggu donat mereka masak dengan tenang, John kini menghadapi pertempuran berbahaya dengan minyak. Sesuatu memberitahu saya bahawa John tidak akan memenangi pertempuran ini. Tidak. Oh, si Richard yang terjadi ini meraih donat-donat ini. Sudip John, sebeni dari banda di tepingan. Jangan risau John, kamu akan bernasib baik lain kali. Dan sekarang, mari kita lihat apa yang lain ada. Wah, donatnya sempurna. Apa yang dia lakukan? Alah, siapa yang akan tambah sension jam ke dalamnya? Kan sialang dia mencelup donat ke daun icing. Kamu menjelar cenderungnya. Security hanya sedikit pribadi ada pinggan dan hias dengan taburan. Kerja yang bagus. Ellen, si garda jordi itu dari sabar yang luar. Donatnya leren ringkas. Telepon kita sama sedap. Sorcar dorang. Nampaknya John mendapat idea. Tersaiz menggunakan keju. Free keder pas. Keju ni hampir dari your herstas tergoi. Dalam fayang dia nak membuat dengannya. Kudas tentu acua donat. Tu saya tidak Valberg. Hey, tadi untuk apa anda perlukan itu? Nampaknya John memutuskan untuk melepaskan tekanannya pada Pek Cheetos. Ada sesiapa yang faham apa yang dia lakukan? Oh, faham sekarang. Ini adalah salut. Sekarang semuanya jelas. Tinggal hanya untuk mengambil donat keju yang cantik ini dan gulingkannya dengan baik dalam serbuk roti. Saya rasa John gesed siapa ingat pertarungannya dengan minyak mendidih. Bagus, ada aluminium. Cuma balut donat kita dengan sepotong aluminium dan goreng dalam kuali. Tidak perlu minyak. Idea yang hebat, John. Ya, memang betul bahawa lebih baik jangan sentuh dengan tangan. Nampak sangat sedap. Baiklah, terima kasih untuk berazer. Mari kita mulakan dengan donat chef. Emma, fasis taniranya. Soren silian nenek. Ini Munigi sudah masak donat ini untuk cucunya lebih dari sekali. Tapi melihat wajah Emma, dia tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya, donat dari abangnya. Baiklah John, saya harap awak bernasib baik kali ini. Lihat bagaimana keju ini meregang. Emma pasti suka. Dan pemenangnya adalah chef. Ya, tahniah. Pusing ada server, Berded Stefan. Apa yang profesor kita masing kali ini? Wah, dia adalah sandwich. Saya tertanya-tanya siapa yang mempunyai lebih peluang untuk menang kali ini? Chef, Nenek, atau mungkin juga John? John, apa yang kamu lakukan? Tugasnya adalah membuat sandwich, bukan makan makanan. Hal ini sering John dalam membuat sandwich manis. Higher versionnya Fuyer yang akan digunakan untuk itu. Menambah sedikit marshmallow, bar coklat, dan 3 jenis sirap yang berbeza. Wah, sandwich John benar-benar bom manis. Bersama ini buat? Berdaup ini sebagai masa sandwich ham. Sedapnya, kita letak roti dalam kuali. Ia perlu digoreng dengan betul. Letakkan ham, keju, dan bacon di atasnya. Baunya sangat sedap. Kita hanya boleh bayangkan betapa lazatnya ia. Tetapi chef nampaknya tidak teruja mengenainya. Hersing saying yang baris kau buat steril dengan roti. Kujingnya sambil daun salad segar dan tomato. Selagi semuanya dengan berhati-hati di atas roti. Wah, tersiwal. Now sebenarnya durfanlah sewajan dari masakan tinggi yang disajikan di restoran mahal. Makanan mewah untuk penggemar makanan sebenar. Upgrade York for the solar sound sa aromanya. Dan ada baru sewanya. Mayroon sotong kurita. Nene, lebih baik jangan tengok ini. Goreng sotong itu juga. Sekarang, mari tambahkannya ke dalam sandwich yang lazat ini. Dan itu bukan sahaja keju. Dan bukan hanya keju, tetapi keju dengan kulat. Ya, ia sebenarnya mempunyai aroma yang luar biasa. Oh, Nena. Saya takut nenek tidak akan menghargai bau produk ini sama sekali.
Lihat di monster emerging mencari tagung masakan panas ini. Heranlah chef berusaha bersungguh-sungguh. Mempunyai kamera chef kita sedang menyerfahnya. Terdiri semua berasa lapar. Betapa baiknya ada bar coklat di tangan. Nampaknya ia tidak begitu elok. So perlu satu bang. Mari kita lihat apa yang akan John lakukan. Kita masukkan ketulan ais ke dalam hidangan. Hey, saya rasa saya tahu apa yang dia akan lakukan. Tuangkan coklat cair ke dalam hidangan dan tadum. Hiasan sandwich yang cantik dan lazat sudah siap. Baiklah, terima kasih untuk Emma Beswari. Reporting a sandwich chef. Harga yang benar-benar gourmet yang menghargai sturdo halva dan unikar hidangan ini. Emma sensosat seri mel. Ensiko sotong dan siput. Ya, kulit sandwich abang dia akan lebih sesuai dengan seleranya. Saya rasa hidangan ini akan menarik minat sesiapa yang suka manis. Tengok saja jumlah marshmallow, coklat dan sirap di situ. Ya, Emma suka. Sekarang, kita ada sandwich nenek dalam perjalanan. Sedap. Prince Sylvain Bake serba negosnya keju, daging dan ham. Sudah tentu, adingo sebenarnya iso. After Juan, Zoe sedering dua mengatasi sandwich nenek. Saya tak sebuah daw priyong preserver dan swayar sleniar. Torres dan nier adalah telur goreng. Suara hidangan yang muda, terlihat blaze worry dengan begitu berbeza. Nenek sedang menambah. Boleh tolong ambilkan saya sedikit minyak? Atau abaikannya. Boleh saya dapatkan sedikit minyak juga? Nampaknya ada seseorang yang tidak tahu cara menggunakan botol minyak. Terima kasih. Tidak, John. Anda akan menumpahkan segalanya dan Anda boleh sahaja bertanya. Sementara John mencipta masalah untuk dirinya, nenek mula menggoreng telur. Bagus. John juga sepatutnya cepatkan sedikit. Tiada apa yang rumit di sini. Ya, das kamu first sekedar jursik or verheet nat. Herman yang gratis virus daikin telur hancurnya di atas pinggan. Sang chef suruh dengan serber lagi. Heng sir, kalau ini tidak siput. Verbuah pik, chef, pasti ke? Baiklah, kita tengok saja apa yang awak buat. Semua orang akan berada di... Orderan Rar brochure in Sudar Lurso. Restoran Sudar recipe ini. And what sar delishuring sa Suriboan. Isi siya Rizal. Dat sangat menarik. Dan sebagaimana menarik ko sa John, na siapa pesan pertunjukan api? Resti hostin begitu bagus. Tapi nampaknya kamu masih perlu hidang. Semua hidangan sudah siap dan semoga berjaya. Mari mula dengan telur nenek. Klasik lama yang baik. Tiada yang luar biasa, tapi tiada yang berlebihan. Apa ini? Serius? Alamak, saya takkan makan itu. Baiklah, John. Itu satu percubaan yang baik. Dan bagaimana dengan hidangan chef? Ia sangat sedap, sehingga Emma jatuh cinta dengannya. Syabas, chef. Mungkin chef orders failure, saya boleh di bawah salad. Baiklah. Jadi chef ke star sauce tersemandal. Nanti kamu ni dengan John. Dia pun ada saus untuk memotong sayur. Agak janggal. Lihat dan belajar, John. Nenek akan tunjukkan kelas master kepada kamu. Ini cara memotong tomato dengan sempurna. Letakkannya di atas daun salad dan potong sedikit dada ayam. Baunya sangat sedap. Pertama kita tambah sedikit ayam ke daun salad dan salad kita sudah siap. Chef tidak terkesan dengan itu. Dia akan membuat sesuatu yang luar biasa. Cuba teka. Sekali lagi. Sedikit sayuran, minyak, dan mari kita kisar. Ya, Nenek dan John sedikit keliru. Mari kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Rumelit ke sursyamarnya itu dalam kuali, emeng serpicha gari. Chef, dia berinstal mau kawan. Dari where dia dapatan itu? Wah, itu cantik. Begitu anggun, Chef. Ia sungguh luar biasa. Kami ambil daun salad, koyakan, dan beberapa tomato. Apakah ini? Sar sebosong yang sangat asli. Referi dari chef terpai, dari perkiraan dari yang lain, nenek, pergi, terbuburin sukar for what's all in seridu asli. Terpikir sa diwet lazat. Hai, kan John, hadari yan na resistor wadanger, anong perlu mempercepatkan? Ya, Nene, ada din Nene pesan topeng timun? There's offer the Zane of Iron's Barrow, John. Dahil tayo na daw signature Hummer Chef. Namer sure John yun ang creator daw. Gula-gula kita? Ergo anda akan membuat salad daripada gula-gula kita?
Sino boleh salihin sir selawan? Buat hard dari gula-gula getah, marmalade, dan marshmallow. Fikir Emma asyik menghargai salad ini. Bagaimanapun, sekarang kita akan tahu. Saya patut mulakan dengan yang ini. Oh, ia sangat pelik. Sekarang ia salad nenek. Nampak sangat menyelerakan. Apa kata kamu, Emma? Tidak buruk, kan? Wah. Afnal panggil John Salad for narabir Stephanie, madam. Dan kita suno our John. Akhirnya berdupire tahniah. Dia? Jill, apa yang kamu buat? Saya mahu kentang goreng. Baiklah, itu mudah. Mereka boleh mengendalikannya. Saya pasti perlukan minyak. Saya mesti memasak kentang goreng entah bagaimana. Oh, mari kita buat ini. Tuangkan sedikit minyak ke dalam kuali dan beberapa kentang goreng. Oh, minyak memercik ke mana-mana. Oh, cucu, ini perlu dipadamkan sekarang. Oh, maaf, Jill. Sedikit buih terkena kamu. Maaf, sayang. Biar saya bersihkannya. Oh, jangan buat begitu. Saya boleh melakukannya sendiri. Kentang goreng saya! Semuanya berbuih dan hangus. Tetapi saya ada idea. Saya selalu ada KitKat dalam poket saya. Jika Anda patahkannya jadi batang, ia seakan-akan seperti kentang goreng. Tahu? Tetapi kentang goreng coklat. Dengan sedikit pergerakan, kami mendapat kentang goreng coklat. Mari letakkan mereka dalam bungkusan dan di atas pinggan. Di mana kita boleh pergi tanpa sos? Tetapi kali ini, kita akan gunakan sirap coklat. Ia pasti akan berjaya. Macam mana kamu suka? Ini teruk sekali. Saya akan tunjukkan cara memasaknya. Wilma, kita buang kacang goreng sejuk beku terus ia buang yang dah kita. Kita akan kupas kentang dan potong. Oh, ya, dengan gerakan yang lembut. Baiklah, saya seorang profesional. Abang Sin sudah lalu mempunyai idea asal. Jadi kita akan menggunakan resipi Cina lama. Kita letakkan kentang di antara penyepit Cina dan hiriskannya, tetapi tidak sampai habis. Letakkan segala-galanya pada lidi. Sempurna. Sekarang kita perlu letakkannya ke dalam ketuhar dan tunggu sehingga ia siap. Oh, itu sangat keren. Saya memutuskan untuk merebus kentang saya. Saya rasa lebih mudah untuk memasak kentang kegemaran saya dengan cara itu. Kita perlu menghancurkan kentang itu. Sememangnya, ia akan menjadi kentang lenyek. Selesai. Jangan lupa untuk garamkan. Tambahkan sedikit tepung. Nah, siap. Dan gaul semuanya. Baiklah, kami dapat dough kentang. Oh, saya tipu kamu. Saya akan menggulungnya dengan penggulung. Hebat! Dan mood kegemaran saya dengan muka senyum saya. Hebat! Ada beberapa bulatan di sini. Saya akan membuat muka senyum di sana. Sekarang, mari letakkan dalam oven untuk dibakar. Kentang-kentang cantik saya sudah siap. Oh, nampak mengagumkan. Sejuk. Kita perlukan sedikit sos. Dan saya akan membuat sos tomato buatan sendiri. Saya perlukan 1 tomato. Dan kita masukkan ke dalam pengisar. Hidupkan dan kisar semuanya menjadi puri tomato. Baiklah, tuangkan semuanya ke dalam bekas. Dan sehelai daun basil. Sempurna. Oh, betapa menyelerakan. Dan apa yang saya ada? Oh, ini sangat comel. Oh, tetapi ini bukan untuk kamu. Jadi saya akan gunakan sos tomato biasa untuk sosnya. Saya tidak malu kerana saya peminat besar sos tomato. Lihat itu. Mari kita pergi kepada Monica untuk mencuba. Monica, mulakan. Ini nampak kelakar. Mari kita cuba sekarang. Wow, ini sedap. Saya mahu lagi. Hebat. Nenek, awak memang menakjubkan. Apa ada
di dalam sini? Adakah ini kentang goreng McDonald's? Tidak, bukan. Mari cuba dengan sos. Sirap coklat dan KitKat. Hebat, Kak. Apa yang chef buat? Ini agak pelik. Membosankan. Puree tomato? Tidak mengagumkan. Baiklah, saya pilih nenek sebagai pemenang. Oh, saya? Serius? Oh, Yahoo! Ini menakjubkan! Apa yang bayi perempuan mahu kali ini? Tunjukkan kepada kami. Wow, ia adalah sandwich. Itu hebat. Baiklah. Mari kita buat. Kawan-kawan, sudah bersedia? Ini bukanlah hidangan. Ini hanya snack biasa. Mari letakkan roti dalam pembakar roti dan tunggu sebentar. Oh, sedikit mentega kacang. Oh, kamu mengejutkan saya? Ya Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Gadis-gadis. Kembali ke memasak. Saya membuat sandwich mentega kacang dengan jam strawberry istimewa saya. Si kecil Monica benar-benar menyukainya. Oh, baunya sedap. Mari kita letakkan sedikit pada separuh roti bakar yang lain. Dan voila, inilah sandwich kesayangan saya. Guys, saya sudah sediakan segalanya. Wah, sandwich kamu nampak begitu menyelerakan. Oh, ya maaf. Nak makan sendiri? Baiklah, saya akan membuat sandwich untuk adik perempuan kesayangan saya. Karya agung ini pasti akan menang. Saya akan buat sandwich klasik ham dan keju. Ini sempurna. Semakin tinggi, semakin baik. Sekarang kita perlukan mayonis supaya tidak terlalu kering. Oh, ya. Sempurna. Mari celupkan semuanya ke dalam krepek Cheeto kegemaran saya. Saya hanya perlu menghancurkannya dulu. Wah, serbu yang sempurna. Woohoo! Kami dah dapat. Tetapi itu bukan semuanya. Saya perlu goreng dalam minyak supaya keju boleh tarik panjang ke Cina. Oh, ya, dah siap. Ini memang kelezatan yang serius sedap. Saya meleleh air liur. Oh, kenapa kamu semua pandang saya macam itu? Saya mula... Duh, Hazmi, buat sandwich saya sendiri dahulu kala. Baiklah, saya buat roti sendiri. Dan saya perlukan dough untuk itu. Tetapi pertama, kita akan mewarnakannya. Sekarang jadilah yang camik sekan. Dapat gulungannya dengan bantuan kayu penggulung profesional saya, dan ia akan berwarna-warni seperti pelangi. Mari kita masukkan ke dalam ketuhar untuk dibakar. Bagus sekali saya mempunyai ketuhar berkuasa yang melakukan segala-galanya dalam beberapa saat. Sempurna. Wow! Apa yang berbau begitu sedap? Chef, adakah itu awak? Sudah tentu. Pisau roti yang sempurna. Terima kasih, Nenek, atas pujian itu. Ya, awak pun oke, tapi pasti bukan dalam memasak. Baiklah, memotong roti dan menambah sedikit topping. Saya memang perlukan keju pelangi. Ia sesuai kue kasih untuk Ferret 6 di ladang-ladang tempat unicorn meragut. Semuanya siap. Wah, betapa berbezanya semua sandwich ini. Dan yang ini sangat besar. Mari kita lihat. Wow, ia sangat sedap. Apa di dalamnya? Oh, keju dan ham? Apa seterusnya? Ini nampak sedap. Tapi, mari cuba. Ya, sedap. Apa seterusnya? Wow, sandwich keju pelangi. Tapi bagaimana rasanya? Agak baik. Saya telah memutuskan pemenangnya adalah kakak dan sandwich besarnya. Ia sedap. Oh, ya, saya yang terbaik. Saya tak nak mengganggu sesiapa, tapi Monica tengah meleleh air liur. Tunjukkanlah. Sayang, apa yang awak nak? Oh, telur goreng. Chef memang pakar dalam ini, dan nenek buat ini setiap pagi.
Kakak mesti akan buat sesuatu. Baiklah, kawan-kawan. Kenapa tak mula memasak? Baiklah, sesiapa sahaja boleh buat telur goreng. Senang saja. Tetapi saya benci memecahkan telur saya. Sayangnya, lebih baik kita kemaskan sedikit atau Monica takkan dapat menikmatinya. Jijik. Jom naikkan suhu dan lihat ia masak. Oh, kamu seorang gadis yang baik. Sekarang nenek akan tunjukkan cara memasak telur yang lebih menarik. Saya perlukan lada kuning. Kita akan mengupasnya dan... Oh, dah siap. Sebenarnya, kita tidak mengupasnya. Kita potong. Semestinya. Dan kami mendapat beberapa cincin. Agak sedap. Seharusnya mentanung sedikit minyak ke dalam kuali dan letakkan cincin lada kecil kita di atasnya. Oh, Jill, apa yang dia buat dengan telur-telur itu? Okey, memecahkan mereka ke dalam cincin lada kita. Mari kita mula memasak. Oh, ia cantik. Oh, hidangan ini mengingatkan saya kepada bunga. Meletakkan semuanya di atas pinggan dan siap. Oh, nenek. Dia perlu mengambil beberapa biji telur dan memecahkannya ke dalam mangkuk. Bagus, itu sudah cukup. Sekarang, saya bersalin alat dapur baru saya untuk mengeluarkan kuning telur dengan selamat dan hanya tinggalkan putih telur dalam mangkuk. Sila! Oh, kamu nak bermain dengannya? Okey, ini Wow, dia. itu barang-barang yang sangat menarik. Hidangan itu kelihatan sangat lucu. Oh, pensel sedikit simaligit untuk membuat seorang kanak-kanak gembira. Saya perlukan pengadun yang bagus untuk memukul putih telur menjadi buah. Konsistensi yang sempurna. Hebat! Sekarang, kita akan letakkan semuanya di atas kertas parchment. Dan hantar ke dalam ketuhar sehingga masak sepenuhnya. Ia akan mengambil sedikit masa. Jill, awak nak saya tunjukkan sesuatu? Ia adalah seekor arnab, tetapi saya tidak akan memberikannya kepada awak. Saya perlukan arnab ini untuk membuat telur arnab. Ia akan menakjubkan, tetapi ia juga akan sedap. Mari tuangkan putih telur dan jangan lupa tentang kuning telur. Ia akan bagus untuk mata. Sekarang kita perlu siapkan semuanya. Oh, saya bau sesuatu terbakar. Ah, tidak. Saya terlupa tentang telur saya. Bagaimana saya sepatutnya memberi ini kepada Monica? Tetapi saya ada idea. Saya boleh buat telur yogurt. Oh, baiklah, lupakan. Saya nampak ini di TikTok. Mari kita mula. Saya perlu susun yogurt dengan teliti di atas pinggan dalam bentuk telur. Oh, ya. Maaf, Nenek. Saya pasti perlukan bantuan Nenek. Oh, ia agak keras. Oh, macam mana kita nak buka ini? Cepat, cepat, cepat. Alamak, apa itu? Saya nak cuba. Sangat mudah untuk dibuka. Itu punya saya, Kakak. Terima kasih. Tapi saya belum cuba pun. Monica berjaya membukanya. Oh, tak mengapa. Apapun, saya perlukan buah pig. Itu akan jadi kuning telur. Ada di situ. Dan saya perlukan sayur-sayuran. Kita letakkan lon atas pinggan dan saya akan letakkan arnab di atasnya. Ia siap! Oh, awan comel ini akan kelihatan sempurna. Ia seperti sinaran matahari. Oh, wow! Saya telah menunggu begitu lama. Mari mulakan dengan garpu dan pisau. Saya akan cuba telur nenek dahulu. Mari lihat. Baiklah. Ia pelik tetapi, sedap. Terima kasih, Nenek. Apa yang ada di sini? Ia tidak kelihatan seperti telur pun. Mari cuba. Wah, saya tak pernah rasa apa-apa macam ini. Dan apa yang kita ada di sini? Ia yogurt. Bagus, tapi kita teruskan. Apa ini? Hebat. Oh, itu bagus. Bagus. Dan itu awan. Tunggu, ini menakjubkan. Baiklah, chef menang pasti. Oh, akhirnya. Itu bakat saya. Ya, sedap. Sejuta suka kepada semua.